Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal sport color. Okay, kalau tengok ni adalah benda designer buat design lah. Dia buat design dua. Yang ni adalah kita panggil RGB ataupun CMYK. Biasanya kalau printing dia akan pakai CMYK lah. Kalau grafik design baru dia main RGB. Tapi kalau printer designer dia akan main CMYK. So CMYK ni so basic kita ada CMYK sini. Dan kita juga ada spot color. Biasa dalam printer ni kita faham ada spot color. Okey, spot color ni apa guna? Spot color ni adalah untuk layering. Sebab dia macam kita repaint ke barang. So kita kena masuk undercoat. First kali kita kena masuk undercoat. Lepas tu baru kita masuk warna apa kita nak. Lepas tu ketiga baru kita masuk clear. Lepas tu baru kita masuk clear. So itu basic painting lah untuk actual punya barang. So memang kalau nak print barang pun itu juga basic yang dipakai. Itu ada memerlukan 3 elemen tu adalah first, bawah ni kena ada white. So bawah ni ada kena white. Okay, bayangkan kalau bawah ni tak ada white. So dia warna hitam ni memang dah kena gelap lah. Color tu tak kena white. So dia memerlukan white. So bawah white, lepas tu baru dia masuk color. Lepas tu kalau perasan baru dia ada layer varnish. Varnish punya layer. Dia perasan dia masuk varnish punya layer. Ini betul-betul CMYK solid CMYK je. Varnish tak ada, white pun tak ada. So bayangkan kalau kita letak dekat barang, nampak. So bila kita print dekat barang dia tak ada apa-apa. So itu dia memerlukan support belakangnya white untuk naikkan warna tu. Kalau tak dia jadi macam ni transparent. Dia macam transparent color macam ni, boleh tembus, boleh nampak belakang. Ni kegunaan spot color. Dan varnish untuk efek timbul-timbul lah. Okay, sekarang macam mana kita nak check file ni ada ke tak spot color. First kali kena check adalah file lah. Okay, so file ni macam mana kita check. Okay, so ambil ni file. Okay, file ni mesti daripada designer dia dalam format TIFF. File ni mesti dalam format TIFF. Lepas tu kita tarik, masukkan ke Photoshop. So kita buka file ni tadi, masukkan ke Photoshop. Ok, so seperti korang boleh tahu, nampak ni. Ok, kalau biasanya kalau designer yang grafik, kalau grafik designer adalah main RGB. Tapi kalau printer punya designer ataupun actual live designer, dia akan main dengan CMYK. Dia akan main dengan CMYK. Okay, lepas tu kat sini kita akan ada spot color. Ini yang dipanggilkan spot color. Okay, macam mana nak buat benda lah ni? Maaf, saya tak boleh nak terangkan. Sebabnya saya bukan expert bahagian Photoshop. Okay, sebab kalau nak cerita pasal ni, macam mana nak buat layering apa semua, macam mana nak buat, itu kena ambil kelas Photoshop. Sebab dia dalam Photoshop punya features. Kena ambil designer punya course lah. Okay, so biasa designer dah bagi file macam ni. Okay, dia dah buat design apa semua. So ini kita untuk check je. So biasa kita masuk channel. Kat sini boleh nampak channel. Biasa kat sini kita boleh nampak 1W1. So ini adalah layer white kita. So boleh nampak ni CMYK. So ni adalah spot color untuk white. So white dia akan print full macam ni, white dia. Okay, kita punya varnish pula macam mana? So varnish kita nampak ni. Ini adalah layer untuk varnish. Ni layer untuk varnish. So varnish dia tak akan print full. Varnish dia akan print ikut outline dia. Kalau macam ni designer buat outline lah. Kalau designer buat benda lain, dia akan jadi benda lain lah. Okay, so kat sini nampak So perlu ada adalah CMYK. Lepas tu perlu ada W1 as white. W1 as white. Ini. Lepas tu W2 ni as varnish. Ya ni. Okey, kalau file ni dah ada, dah complete, okey, maksudnya file ni dah ada spot color. Okay, bila kita dah buat design apa semua, kita dah tentukan spot color kita nak macam mana. Kat sini pula adalah kita perlu bagi tahu RIM. Sebab file dia mesti dalam bentuk TIFF. So kat sini pula kita perlu bagi tahu RIM untuk follow Photoshop punya file. Untuk follow spot color, bagi tahu okey, kita dah buat satu design, kita dah buat layer spot color.
So kita perlu bagi tahu mesin ni untuk ikut spot color yang kita design tadi tu. So cara setting dia adalah dekat ring, buka dekat ring. So buka dekat ring ni, kat sini. Okey, kadang-kadang dia ada antik So kalau antik macam ni, dia takkan ada spot color. Sebab kita tak buka. So kita buka bagi tahu, Okey, so kita bagi tahu tadi kita punya W1. Ini adalah W1 kita. So ikut je dalam file tadi. So kita ambil spot color, yang lain tak payah buat, ikut je design ni. Okey, untuk varnish pun sama juga. W2 dia akan ikut sini. Kat sini kalau tengok, ini perlu ada. So Photoshop tadi tengok, kat sini baru ada. Baru kita akan ada spot color. Lepas tu baru kita boleh masukkan file lah. So new, import. Okey, tu boleh terus masukkan file tadi. Okey, so kalau lah contoh kita buat layering spot color kita lain dan result dia jadi lain daripada spot color, so memang kena check kat sini je. Sebab ni kadang-kadang ni adalah custom punya. Okey, kalau macam ni dia punya spot tu akan ikut warna yang gelap. Kalau yang ni contoh macam ni, image density. Kalau image density ni, warna yang gelap dia akan jadi tebal, warna yang terang dia akan jadi nipis. Kalau warna putih dia terus hilang ya, dia tak return spot color. Ni custom lah. Ini custom untuk spot color. Kalau macam ni maksudnya image density, kita bagi tahu ignore tadi spot color daripada Photoshop, ignore, dia tolong buatkan spot color untuk kita. Kat sini setting dia. So ni dia punya efek kalau nak kawal apa semua. Tapi sekarang kalau biasa daripada TIFF punya file, ini dia punya setting. Jangan tukar-tukar, sebab kalau tak jadi lain.